Sebut sahaja kesihatan mental, pelbagai tanggapan mula menjalar dalam minda masyarakat. Ia bagaikan tabu yang memberi konotasi negatif sehingga membawa masyarakat turut larut bersama stigma sosial. Tidak seperti penyakit diabetes dan hipertensi yang boleh dibincangkan secara terbuka. Khilafnya itu membawa risiko reputasi kepada individu yang berdepan isu kesihatan mental. Mereka lebih rela membiarkan jiwa yang kacau terus meracau dan hanya tampil mendapatkan rawatan setelah keadaan menjadi semakin kronik. Di Malaysia, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2023 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendapati statistik masalah kesihatan mental telah meningkat sebanyak 2 kali ganda berbanding tahun 2019, menjadikan 4.6% atau 1 juta individu berumur 16 tahun dan ke atas mengalami kemurungan. Sedangkan masalah kesihatan mental boleh dirawat dengan sempurna jika masyarakat ambil peduli, hentikan stigma dan seterusnya memberi sokongan sosial untuk membantu mereka yang diuji oleh Allah keluar daripada kemelut emosi yang dihadapi. Yakinlah, setiap ujian itu akan tiba penghujungnya kerana janji Allah itu pasti. Oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kembali bertemu pada malam ini, pastinya siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari Masjid Bandar Seri Putera Kajang Selangor, Darul Ihsan. Tiap-tiap minggu, pentas inilah yang sentiasa memberikan pelbagai maklumat bermanfaat untuk santapan minda dan rohani seisi keluarga. Seperti biasa, forum dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Pada malam ini, forum dianjurkan oleh Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan atau ringkasnya NCEM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita lalukan kehadiran tetamu-tetamu kenamaan pada malam ini yang berbahagia Datuk Zahrul Hakim bin Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein, Presiden Perkama International. Seterusnya yang berbahagia Datin Sri Azlin binti Haji Hezri, isteri kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia merangkap Penaung Puspanita. Juga kita alulukan yang berbahagia Puan Siti Razmah binti Idris, Timbalan Pengarah Operasi JAIS. Dan seterusnya kepada seluruh pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan Malaysia, juga kepada Tuan Rumah Nazir Masjid dan seluruh staf kepimpinannya, serta kepada semua penonton yang membanjiri Dewan Masjid pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan, penganjur malam ini Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak lain tak bukan yang kita nak bincangkan pada malam ini tidak jauh, tidak terpisah tentang kesihatan. Apakah butir perbincangannya? Kita saksikan dulu paparan ini. Silakan.
Itu tadi tuan-tuan dan puan, pembukaan kepada forum perdana pada malam ini yang telah kita saksikan tadi dan kita dengar tadi tuan-tuan dan puan, 1 juta individu 16 tahun ke atas mengalami kemurungan. Satu angka yang cukup besar. Sebab itulah pada malam ini Kementerian Kesihatan Malaysia mengangkat tajuk ini untuk dikupas, untuk dibincang bagi memberi kesedaran kepada kita semua rakyat Malaysia peri pentingnya kesihatan mental. Yang akan kita bincangkan tajuk khususnya iaitu hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Baiklah, untuk membincangkan tajuk pada malam ini, penganjur telah pun mengundang 3 orang panelis. Yang pertama yang berbahagia, Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Riak wajah tu macam mana kesihatan mental? Are you okay mental? Alhamdulillah. Malam ni? Alhamdulillah. Nampak sakit ke? Kadang-kadang tadi masa nak datang sini traffic jam pun stres kan? Mengganggu mental juga tu. Tapi okey. Alhamdulillah dalam kereta tak stres sebab saudara Izhar dia bercerita tentang kebaikan jam di jalan raya. Oh, ada kebaikan Ada kebaikan. Dia tanya dia. Kita nak dengar mana kebaikan jam. Baik. Bergandingan dengan beliau yang berbahagia Dai Ahmad Izhar bin Ahmad Nazri selaku pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Dai Izhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke Datuk kata tadi jam satu kebaikan? Ya, sebab dalam jam tu mungkin waktu tu lah kita boleh merenung, muhasabah diri, waktu tu lah boleh berzikir, waktu baca Quran. Itu yang dibawa oleh siapa? Oleh Datuk Sebab tu dia cerita ni. Dia kenakan balik. Kena Tapi balik. Mantap apapun kehidupan kena positif walaupun di mana suasana dan persekitarannya. Melengkapkan panelis ketiga pada malam ini yang berbahagia Ustazah Asni binti Abu Mansur, juga pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, betul ke tahap stres lelaki dengan wanita sangat berbeza ya? Sekarang saya tengah stres kontrol Ayu. Tetapi gaya kita duduk malam ini macam sambut raya kan? Duduk kat rumah dulu gini lah kan, sila kan? Okey. Terima kasih kepada ketiga orang di panel yang bergandingan untuk tujuan kita membincangkan tajuk yang sangat menarik. Ayuh saksikan malam ini, hentikan stigma kesihatan mental milik semua ya. Kita bukan sahaja menitik beratkan tentang penjagaan kesihatan fizikal ya, kesihatan mental juga perlu kita berikan perhatian. Baik, membuka tirai perbincangan, saya nak mohon Datuk untuk buka gelanggang bicara kita Datuk. Sudah pasti yang pertama ini kita nak memahamkan dulu, kita nak fahamkan masyarakat tentang definisi, definisi kesihatan mental itu sendiri dan kepentingan dia kepada masyarakat. Kenapa sangat penting kesihatan mental ni dalam melayari kehidupan seharian kita? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Ustaz Rizal, Ustaz Izhar dan juga Ustazah Asni Mansur. Rakan-rakan, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila kita faham apa itu yang dikatakan kesihatan mental dalam Islam, pertama, para ulama dia jelaskan ada 3 perkara yang kita kena ambil perhatian. Nak jaga mental kita ni zaman Nabi lagi, Nabi dah ajar tuan-tuan dan puan. Tu sebabnya Allah sebut dalam surah Ar-Ra'du, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maknanya dalam Quran pada tahun 1400 yang lalu Allah dah bagi tahu dah, sesungguhnya orang yang beriman hatinya akan tenang bila mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni bukan saja zikir, tetapi macam yang Dai Izhar sebut tadi, iaitu kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah dia kata nak jaga kesihatan mental ini ada 3 perlu yang kita kena faham. Pertama, iaitu menjaga dari sudut haqqun nafs. Jiwa kita tu kena jaga, mental kita itu kena jaga dari sudut psikologinya, dari sudut emosinya, spiritualnya, sosial, dalam sosial individu perlu dilihat. Itu sebabnya kita jangan main-main dalam bab jiwa ini. Kita jangan mudah menghukum orang. Ini kena ingat, sebab kita tak tahu bagaimana keadaan atau masalah orang itu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari pakar. Itu sebabnya dalam masjidnya saja berapa ramai profesor.
Oh, termasuklah nazir kita. Dia antara orang yang hebat. Jadi nak bagi tahu, jaga nafsu, jaga jiwa kita itu. Yang kedua, haqqum ma'allah. Hubungan dengan Allah juga memainkan peranan dalam kesihatan mental. Ingat, sebab bila kita hubungan dengan Allah baik, kita jaga Allah Ta'ala, kita sentiasa bermuhasabah diri, kita tak rasa yang bahawa apa yang kita miliki ini adalah milik kita sepenuhnya. Tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duit, adakah semua milik kita, Ustaz? Ha? Milik kita jugalah. Hai. Kalau dah dibelanjakan. Tak yakin nampaknya. Tuan-tuan, bukan milik kita. Saya, tuan-tuan perempuan, alhamdulillah baru masuk gaji. Baru masuk gaji, tapi nak kata bukan milik saya. Baru keluar daripada rumah, saya tertekan remote Remote apa? Gate. Tuan-tuan, kereta tengah berjalan, gate tutup. Wabillahi taufik. Gaji itu milik Pomen. Kalau kita stres, habislah kita. Maka kita kena tenang bila langgar berbom, kemek. Alhamdulillah, habis duit aku. Bila sebut Alhamdulillah, itu menenangkan kita punya stres. Itu kena ingat. Kadang-kadang kalau kita bawa, fikir, kenapa aku tutup, kenapa aku tekan. Mental kau, bos. Jadi jangan kita fikir. Bahkan kita letak bahawa inilah rezeki yang Allah bagi kepada kita. Allah nak bagi kepada Pomen itu agar baiki itu kereta. Jadi jangan kita pening-pening. Hak ma'allah kena ingat. Yang ketiga, tazkiyatun nafs. Bila kesihatan mental dalam Islam ini, tuan-tuan, dia melibatkan juga tazkiyatun nafs, iaitu menjaga hubungan jiwa kita. Jangan ada perasaan tak reda. Macam tadi saya sebutkan contoh. Tak reda. Dengki dengan kenaikan pangkat orang lain. Allah, kawan kita naik pangkat. Ya Rabbi, tak boleh terima. Ini tidak adil. Dia marah pula. Dia marah Allah Ta'ala pula. Ya Allah, kenapa kau bagi dia kaya, aku miskin? Kau tak boleh cakap gitu, bos. Bila kau fikir, lama-lama masalah kita. Nampak tak? Kita akan stres. Macam kita. Saya patut bangga dengan Datuk Zarul. Ini antara TKSU. Daripada JKR pergi ke KKM. Lahir daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya bangga sebagai dekan Fakulti Pengajian Islam. Ya salam. Promo UKM sekali. Tuan-tuan puan, tapi nak bagi tahu, saya patut bangga sebab ada wakil daripada Fakulti Islam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi oleh sebab itu, kita jangan rasa jealous dengan orang. Sebab itu kita kena bersihkan. Imam Ghazali dia letakkan satu metod, tazkiyatun nafs. Macam mana kamu nak bersihkan hati kamu? Kamu nak jadi orang yang baik, reda, tak dengki, tidak ada hasad, tidak bercakap tentang orang. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan mendapat reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ke mana-mana. Itu tadi mukadimahnya. Tapi bila sebut bab kereta tadi, dah accident ataupun kena cala apa semua tu, kalau ada 2-3 kereta okey lah kan. Yang kena pun kereta-kereta yang ke-5 ke-6 kan. Kalau kereta pertama, lain macam juga. Berkat doa. Amin. Baik, itu tadi pembukaan yang memperjelaskan kepada kita tentang definisi kesihatan mental. Bagaimanakah sepatutnya kita meletakkan mental kita ini pada tahap yang terbaik. Baik, seterusnya Ustazah Hasni ya. Stres tu dah makin menurun dah sebab memang ayu tu dah ada dah ya. Baik, Ustazah ya, bila kesebut kesihatan mental, masalah kesihatan mental, kita tak lari daripada isu-isu yang dilihat seseorang itu mengalami kemurungan yang berpanjangan, kesedihan, dan sedih itu mungkin ada sebab berlakunya konflik rumah tangga contoh, ataupun trauma yang sangat merisaukan terhadap sesuatu perkara. Jadi sebagai seorang Islam dan saranan Islam sendiri, bagaimanakah untuk dipandu supaya mereka-mereka yang tergolong dalam situasi ini mendapat satu laluan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Ustazah? InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebenarnya daripada zaman Nabi SAW, Nabi dah faham dah. Sedangkan Nabi sendiri mengalami kesedihan. Nabi juga ada rasa sedih, dia pun manusia, kan? Ketika Nabi menanti turunnya wahyu, bila wahyu tak turun, sampai turun ayat memujuk Nabi SAW. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Mana ada bumi yang tak ditimpa hujan? Mana ada hidup yang tak stres, Ustaz? Mana ada hidup yang tak stres? Masa belum kahwin, kau okey tak ni? Stres ah.
Kenapa? Aku belum kahwin, kawan aku semua dah kahwin. Lepas tu kita jumpa orang yang sama yang dah kahwin. Kau okey tak? Stres lah dah kahwin ni. Stres juga. Lepas tu tanya, kau okey tak? Stres lah, aku tak ada anak dah 6 tahun kahwin. Stres lah. Stres juga. Lepas tu tanya orang yang ada anak pula, kau okey tak? Wih, poning kepala Den. Stres juga. Lepas tu tanya orang pula, kau okey tak? Tahu-tahu dah zaman pencen-pencen ni semua orang dah bercucu dan tak bercucu lagi. Stres lah. Stres juga. Lepas tu jumpa pula orang yang dah bercucu. Kau okey tak cucu ramai ni? Wih, poning kepala Den. Pagi-pagi dah cabut pergi kedai mamak. Sebab hidup ni memang Allah letakkan di sebalik kesempitan, di situlah ada kesempatan. Manakan kenal putih kalau kita tak dikenalkan dengan hitam? Manakan kenal lapang kalau kita tidak dikenalkan dengan sempit? Maka sebab itu, Nabi awal-awal dah ajar kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada ham wal hazan. Ham ni apa? Ham ni, dia selalu fikir benda yang belum jadi. Itulah anxiety. Benda yang belum jadi. Ya, kalau aku macam ni macam mana? Kalau aku berhenti kerja macam mana aku nak hidup? Kalau aku macam ni macam mana? Ininya ham. Wal hazan. Hazan tu apa? Hazan tu kesedihan ataupun traumatized. Mengingatkan kesedihan, kisah-kisah yang lampau. Dia tak boleh move on. Aku tak boleh lah lepas satu-satu jadi keadaan. Lepas satu-satu aku tak tahulah nak gimana. Tak tahulah macam mana hidup ni. Hilang sifat tawakal. Sebab itu kita belajar untuk apa? Jadi orang bertawakal. Macam Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tak tahu apa jadi pada dia. Yang dia tahu berserah pada Allah. Nak masuk dalam api ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nabi Musa nak tempuh laut. Belakang Fir'aun, depan laut. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kalaulah Nabi Musa guna stres dia, aku tak tahulah depan laut belakang Fir'aun. Lantaklah pun nak jadi pun. Tapi Nabi Musa tak guna metod untuk stres tu. Nabi Musa tak tahu apa cara Allah nak tolong dia. Yang Nabi Musa hanya tahu meminta kepada Allah dan bertawakal pada Allah. Ini yang kita diajar oleh agama kita. Maka bersabar bila diuji. Sebab hidup mana yang tidak ada tekanan. InsyaAllah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Mulakanlah hidup, move on. Move on. Itu tadi ya. Jadi tuan-tuan perempuan, apapun keadaan dan situasi yang kita berhadapan tadi telah diterangkan bahawa kita kena kembalilah kepada Allah SWT. Ya, apapun keperitan di hadapan itu, ingat kepada Allah. InsyaAllah ada jalan penyelesaiannya. Da'i Izhar. Saya yang soalan ketiga ni, dia stres juga ni, kan? Tapi tak ada sampai sakit mental lagi lah. Baik, Da'i Izhar. Saya nak buat satu isu lah. Sebab apabila sebut stres, tekanan mental dan sebagainya, ada setengah organisasi, ya, dia nak capai target. Ada KPI yang tertentu. Ni kalau tak capai target KPI pada tahun ini, staff tak dapat bonus. Itu confirm dah. Jadi bila suasana itu berlaku, menyebabkan beban kerja kepada staff, staff tidak ada keseimbangan, ya, antara tugasan dan juga kehidupan, ya, untuk capai target tadi, akhirnya stres. Jadi ini bukan dalam organisasi, di semua peringkat, ya, di mana-mana tempat saja. Jadi kita nak tahu apakah sewajarnya betul-betul sokongan, ya, yang sepatutnya diberikan oleh organisasi kepada kaki tangan, ya. Walaupun nak capai target tidak dinafikan, namun sokongan itu perlu diberikan supaya produktivitinya, kualitinya seiring sejalan dengan kebajikan kaki tangan itu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya ada 3 minit je, saya terus jawab je lah Prof. InsyaAllah. Pertama sekali, dalam kajian Industrial and Organizational Psychology, menyebut tentang penyumbang besar masalah kesihatan mental ni dia datang daripada orang yang bekerja. Dan tahu tak tuan-tuan perempuan, ada satu kajian yang saya nak cerita ni, tapi saya cerita sini habis sini je tahu. Tuan-tuan jangan cerita kat orang lain. Sebab kajian ni tuan-tuan, dalam BMC Primary Care 2025, meletakkan ada pekerja-pekerja sektor tertentu yang memberikan sumbangan pada masalah kesihatan mental di Malaysia yang paling banyak. Pertama sekali tuan-tuan, siapa dia agak-agak? Yang pertama adalah petugas-petugas kesihatan. Termasuklah paramedik, jururawat, doktor-doktor, especially doktor-doktor muda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah. Ini antara potensi-potensi besar yang menyumbang pada masalah kesihatan mental. Contoh, kan, UKM. Yang ketiga adalah mereka yang bekerja di khidmat pelanggan punya industri. Maksudnya kena maki, kena marah, ni kenapa line lambat sangat ni, dah pasang dah wifi. Dan yang keempat adalah mereka yang bekerja dalam industri ataupun sektor penguat kuasa. Polis,
tentera, JPJ dan sebagainya. Dan yang kelima adalah mereka yang bekerja dalam sektor corporate berprestasi tinggi. Dan tuan-tuan, kalaulah sebagai majikan, dia tekan juga pekerja dia, kena capai juga KPI, mesti fulfill apa yang bos nak. Tuan-tuan tahu tak, ada satu kajian yang sangat dahsyat yang kita jumpa daripada CCLA. CCLA ini adalah Corporate Mental Health Benchmark. Secara globalnya, setiap tahun corporate company kehilangan 12 bilion hari bekerja dan juga kehilangan $1 trilion kerugian disebabkan oleh pekerja-pekerja yang mula untuk ada masalah gangguan kesihatan mental, khususnya depression dan juga anxiety. Dan tuan-tuan, antara yang menyumbang adalah sebabkan 3 perkara ni. Pertama, peningkatan turnover. Orang asyik berhenti kerja, ambil pekerja baru, berhenti kerja, ambil pekerja baru. Yang kedua, disebabkan oleh absenteeism. Tuan-tuan tahu tak absenteeism tu apa? Saya sebenarnya pun tak tahu sangat pun. Saya hafal-hafal je sebab nak nampak bijak kat forum perdana ni kan. Absenteeism ni adalah orang yang sikit-sikit EL, sikit-sikit cuti. Macam-macam reason. Kadang-kadang reason dia kucing beranak. Kadang reason dia pasal kucing jiran beranak. Kadang-kadang nenek meninggal. Nenek dia meninggal setahun, 5 kali nenek meninggal. Saya tak tahulah nenek siapa yang meninggal tu. Banyak alasan. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh presentism. Presentism ni apa? Dia datang kerja. Tapi macam kau tak datang pun tak apa. Sebab jasadnya ada, tapi tak buat kerja. Sebab tu tuan-tuan, antara perkara yang majikan perlu untuk buat, 2 perkara. Yang pertama adalah beri ruang untuk pekerja itu berkarya. Beri ruang untuk pekerja itu tunjukkan potensi sebenar dalam keadaan tidak menekan mereka. Sebab pekerja ni, manusia ni bukan robot. AI pun akan hang. Komputer pun akan rosak kalau kita tekan buka 50 tab dalam satu window yang sama. Kedua adalah berikan mereka peluang dan ruang untuk ada saringan kesihatan mental supaya mereka tahu mereka ni sihat ataupun tidak untuk dapatkan bantuan dan juga rawatan yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Gaya tadi macam panjang lagi tu. Tiba-tiba stop gitu Saya janji stres. Jadi stres pula. Baik, terima kasih Ustaz Izhar atas perkongsian tadi bagaimanakah bentuk-bentuk sokongan yang sewajarnya diberikan. Jadi itu yang kita harapkan supaya pada kita mengejar target tertentu, jangan kita lupakan mereka-mereka yang memberi sokongan untuk mencapai target itu. Tidak guna kita menggarap kejayaan, namun kita memerah keringat mereka tanpa kita memikirkan kebajikan-kebajikan mereka. Baik, kita bermuasabah seketika. Jumpa selepas ini. Tahukah anda, perkhidmatan kesihatan mental boleh diakses di 1091 klinik kesihatan, 70 hospital dan 38 pusat kesihatan mental masyarakat atau mentari melalui profesional kesihatan mental yang sentiasa siap siaga untuk membantu mereka yang berdepan dengan masalah kesihatan mental. Kesihatan mental dengan penyakit mental adalah 2 perkara yang berbeza. Alright. Kalau kita ikut katakan kesihatan mental itu sendiri, takrifan kesihatan mental yang telah ditakrifkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, bahawa seseorang ia adalah satu situasi di mana seorang individu itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Peranan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental ini satu pusat yang menyelaraskan aktiviti-aktiviti kesihatan mental terutama di antara pihak KKM dan juga agensi-agensi luar. Jadi kami melaksanakan aktiviti-aktiviti antaranya macam promosi, aktiviti pencegahan, program-program yang menjurus ke arah memperkasakan masyarakat. Di sini juga kita ada talian bantuan sokongan krisis untuk kesihatan mental yang kita namakan talian HEAL 15555. Talian ini yang namanya HEAL adalah diasaskan daripada Help with Empathy and Love. Arifah adalah antara survivor kesihatan mental yang berjaya keluar daripada kemelut kemurungan yang dihadapi sebelum ini. Saya first didiagnose dengan bipolar disorder ni tahun 2016 lah. Waktu tu saya baru lepas graduate daripada universiti untuk degree. Dan waktu tu sebenarnya simptom tu dah ada masa saya belajar lagi lah. Cuma bila lepas graduate tu dia makin
ketara sampai saya dah tak boleh nak buat apa-apa. Satunya rakan-rakan lah kat tempat kerja yang merujuk, tapi waktu tu masih dalam fasa denial sebab satunya saya pun graduate psikologi. So kita rasa macam takkan orang yang ambil psikologi boleh sakit mental. Lepas tu saya juga terlibat juga dalam dakwah. So kita rasa macam takkanlah orang yang terlibat dalam dakwah pun boleh ada sakit mental. Kaunselor dah banyak kali lah advise saya untuk jumpa psikiatris. Sebab saya memang dah beberapa hari tak boleh tidur dan perasaan untuk mengakhiri nyawa tu sangat kuat. So saya rasa saya perlu tidur untuk hilangkan pemikiran tu, tapi sebab tak boleh tidur tu yang lagi membuatkan kita lagi tertekan lah. So saya pergi ke klinik sebab saya nak ubat tidur. Sebab saya nak ubat tidur tu sebenarnya, tapi sebab ubat tidur ni control drug, so dia minta rujuk psikiatris juga. So saya pergi juga jumpa psikiatris dan didiagnosis dengan kemurungan lah waktu tu. Meskipun Arifah tahu keputusan untuk mendapatkan bantuan dan sokongan itu bakal mengundang persepsi negatif, tetapi digagahkan diri kerana percaya setiap kesukaran disertai kemudahan. Setiap permasalahan ada jalan penyelesaian. Mula-mula saya pergi ke klinik swasta untuk mendapatkan bantuan tu. Saya ingat lagi doktor tu cakap awak ni kena banyakkan solat, awak kena banyakkan berzikir. So kata-kata tu lah yang saya dengar, dan kita sendiri pun dah ada self stigma dan kita lagi rasa macam mungkin sebab aku tak khusyuk solat ataupun mungkin masih kurang berzikir. Hentikan stigma. Kesihatan mental milik semua. Baik, tuan-tuan dan puan, kita rasa bertuah pada malam ini. Kita dapat menyaksikan sebuah pengalaman yang telah dilalui oleh saudari Nur Arifah tadi, kisah benar yang beliau sendiri lalui, yang telah didiagnos kemurungan dan akhirnya beliau bangkit. Beliau bangkit daripada kemurungan itu untuk beliau lalui jalan yang betul. Tahniah kita ucapkan. Dan inilah pentingnya program-program kesihatan mental untuk memastikan bahawa kita terbimbing dan kita diberikan panduan yang jelas. Baik, Datuk, bila sebut tentang stigma kesihatan mental ini, kadang-kadang ada setengah orang berpandangan stigma kesihatan mental ini, dia kata apa, Datuk? Ini mestilah masa kehidupan dia dulu tu ada hal-hal negatif yang dibuat. Kan? Itulah sebab dia murung, sebab dia tak solat, sebab dia tak bayar hutang orang, contohlah kan. Dan ini juga, dalam situasi ini juga, masyarakat komen yang bukan-bukan, kan? Mengeluarkan kata yang negatif yang bukan-bukan. Dari sudut akhlaknya, perilakunya menyebabkan orang tu down. Jadi apa komen Datuk dalam hal ni? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya pertama sekali saya nak ucap terima kasih banyak kepada KKM dan juga kepada JAKIM dan juga RTM kerana buat tajuk ini. Dan kerana tajuk inilah saya banyak membaca tentang isu berkaitan kesihatan mental. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya tadi pun doktor dah bagi tahu, ada beza antara kesihatan mental dengan penyakit mental. Beza dua tu. Macam saya naik bukit selalu, jogging. Jangan kata, kamu ni ada penyakit diabetes. Tak boleh. Itu kesihatan tubuh. Nak pastikan tubuh kita sihat, maka kita jagalah kesihatan. Betul tak? Jadi begitulah juga kesihatan mental. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu bahawa ramai orang dia tidak faham apabila kesihatan mental yang kita KKM galakkan ini adalah untuk mengajak orang yang murung itu dapatkan bantuan. Itu sebabnya KKM menyediakan sebanyak 1091 buah klinik kesihatan di seluruh Malaysia yang menawarkan perkhidmatan kesihatan mental. Itu yang pertama. Nombor 2, saringan kendiri. My Minda. Kat mana nak cari My Minda ni? Dekat My Sejahtera kita tu. Yang dulu tengok COVID bagai kan. Cek ke situ malam-malam semua situ. Main. Main tu bukan maksud kau jawab semua soalan tu. Dia akan keluar. Saya buat keluar.
Dah buat? Of course lah, brother. Dia paling bagus, dia bawah 5. Bawah 4 lah. Maksudnya sampai 4 tu cantik. Okey. Kalau atas 5, 6, 7 ke atas tu, kena dapatkan bantuan daripada kaunselor. Macam contoh, Dain Izhar. Ini antara salah seorang ustaz-ustaz yang saya kenal seluruh Malaysia ni, sepanjang penceramah ni, inilah antara ustaz yang ada license counselling. Kaunselor berdaftar lah maksudnya. Bang, ini orang yang perlu kita jumpa. Saya pun kalau ada sikit benda perlu bertanya, saya tanya dia. Itu sebabnya dalam hal ini, kenapa jadi stigma-stigma ini? Pertama, tak ada pendedahan yang baik. Yang kedua, kita ni terlalu negatif. Nampak je orang ada kemurungan, ini tak semayang. Oh, cepat betul kau hukum. Tak boleh begitu. Kau kena ingat bahawa ada orang, setiap orang ada masalah masing-masing. Dengar dulu. Kaunselor yang boleh dengar. Ustaz-ustaz tak boleh dengar, brother. Nombor 3, media sosial memainkan peranan. Media sosial ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka lebih cepat daripada mufti. Itu pun kena beringat juga. Ni orang angkat jabatan mufti dulu tahu. Tuan-tuan, jangan. Kadang-kadang kita lebih doktor daripada doktor. Wabillahi taufik. Kadang-kadang kita pun termenung. Betul ke tidak ni? Kita pula jadi was-was. Tuan-tuan kena ingat. Dan yang terakhir, rujuk fakah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Pusing begitu laju sekali. Berhentilah. Mereka pun stres. Dia stres aku panjang. Baik, itu tadi Datuk ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita jangan malu. Jangan malu untuk rujuk pakar-pakar yang berkaitan. Jika kita ada sesuatu yang kita rasa kemurungan, ayo rujuklah. Tetapi tadi rujuk Ustazah belum kemurungan lagi kan? Belum Belum, sebab Prof pun tak QR lagi kat saya. So, sebab dia izhar dengan izhar kan. Baik, saya nak pergi pada Ustazah Asni. Kita melihat kepada pentingnya untuk tujuan kita membuat langkah pencegahan supaya mereka-mereka yang dalam kemurungan ini boleh bangkit, boleh keluar, ataupun yang tidak murung macam kita sekarang ni yang hadir ni kan, sebelum kemurungan mereka perlu diberikan satu formula yang terbaik supaya mereka tak terlibat dalam penyakit mental ya. Baik Ustazah, kita nak tahu sekarang ni peranan-peranan yang perlu dijalankan ya oleh pihak-pihak tertentulah, termasuk dalam konteks pada malam ini kita nak mengangkat bagaimana peranan institusi agama. Kita berforum pada malam ini di masjid. Bagaimana contoh Masjid Bandar Seri Putera ini boleh berperanan untuk bersama-sama membantu KKM ya supaya isu kesihatan mental ini dapat ditangani dengan baik dan berkesan. Ustazah. Masya-Allah, saya rasa sudah tiba masanya masjid, KKM, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ni bergabung untuk bantu dalam meringankan dan membangkitkan orang-orang yang murung ni. Sebab apa? Kadang-kadang kesilapannya lah, bak kata Ustaz Dr. Izhar tadi, kita tapau semua. Orang datang, saya tak tahulah engkau ni ada sako ni. Kita tapau semua, engkau ni sakit ni. Kita tak tahu sebab sakit mental ni, kalau sakit perut, nampak sakitnya. Kalau luka, nampak darahnya. Habis sakit mental ni apa? Sebab itu kadang-kadang orang tu, pernah kami ni jumpa, diorang cakap, Ustazah tak tahulah, suami saya okey, orang dia sembahyang, siap tahajud, tiba-tiba menung. Rupanya dia mengalami masalah bipolar disorder. Tahu selepas jumpa psikiatris. Jumpa doktor baru tahu. Sebab itu kita jangan tapau. Bila orang jumpa ustaz, jumpa ustazah, ustazah jangan tapau. Kerjasama dengan doktor-doktor ni. Halakan, tujukan mereka kadang-kadang pergi dekat klinik-klinik KKM ni. Ada 1091 klinik untuk bantu kita semua. KKM dah lama buat klinik ni, kita yang lalai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita yang lalai tanggung seorang-seorang. Jadi lepas ni kalau ada orang jumpa kita masjid-masjid, buatlah program ni. Buat kios-kios siapa yang nak mengadu masalah, ada masalah jumpa Ustaz Izhar, jumpa Dr. Izhar kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bergabung sama-sama. Sebab dalam doa kunut kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, bagi aku petunjuk dan hidayat. Kalau ada masalah macam ni aku nak pergi mana? InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan tertuju dan terarah untuk merawat sakit-sakit kita ni. Sama ada sakit fizikal ataupun sakit-sakit jiwa insya-Allah. Saya tertarik tadi dengan Ustazah Asni punya keterangan tadi bahawa apa-apa isu yang berlaku Ustaz Izhar ya, orang kata pergilah jumpa ustaz. Ustaz ada penawarnya. Bayarlah 200, dapatlah selesai masalah kan. Tapi sebenarnya bukan itu. Kadang-kadang tak berkesan pun. Contoh. Jadi soalannya Ustaz Izhar, adakah semata dengan pendekatan spiritual Islam ini mampu mengatasi isu
kesihatan mental ataupun penyakit mental, ataupun ada kaedah mekanisme lain? Secara asasnya konteks spiritual ni, spektrum spiritual ni sangat membantu dalam proses penyembuhan. Itu tak boleh dinafikan. Itu essential, asas. Jangan tinggal. Sebab Allah ni maha menyembuhkan kita. Dengan jiwa yang bersih, jiwa yang kuat, jiwa yang Allah berikan penyembuhan, maka insya-Allah akan membantu untuk penyembuhan yang lain. Cuma kita kena tahu satu benda. Kita ni manusia yang bukan hanya memerlukan makanan roh saja. Kita ada keperluan emosi. Kita ada keperluan akal, kita ada keperluan jasad yang perlu untuk dipenuhi. Sebab itulah saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, acik-acik yang tengah menonton ni, boleh catat nota ni, nampak glamour sikit kalau kita guna term ni. Dalam psikologi, Prof, ada satu term dipanggil bio, psycho, social, spiritual model. Nampak canggih kan? Dalam kita nak treat ataupun kita nak berurusan dengan gangguan masalah kesihatan mental ni, dia perlu kepada 4 spektrum ni. Yang pertama adalah spektrum biologi. Maknanya kalau kau sakit, makanlah ubat. Kalau engkau ni sakit, jagalah pemakanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah psikologi. Maknanya perlu kepada terapi-terapi tertentu, teknik grounding, emotional freedom technique dan sebagainya. Yang ketiga adalah social. Social tu apa? Dalam penyembuhan, perlu kepada kita ni berjumpa dengan orang, bersedekah, tolong anak yatim, tolong orang miskin. Dan sebenarnya itu boleh memberi kesembuhan kepada kita bila kita dikhidmat sesama manusia. Dan yang keempat terakhir adalah spektrum spiritual. Perlu untuk kita meningkatkan kita punya hubungan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau empat ni jalan sekali, maka inilah penyembuhan yang holistik. Adanya spiritual, adanya social, adanya psikologi dan adanya juga biologi. Maka inilah yang kita nak angkat dalam perbincangan kita kesihatan mental ni, bukan hanya semata-mata zikir, tapi juga ada faktor-faktor lain yang menyumbang pada penyembuhan kesihatan mental. Baik, kesimpulannya tuan-tuan, jika ada masalah, rujuklah pihak yang betul dan tepat, ya, supaya kita dapat maklumat yang jelas. Banyak lagi maklumat yang kita kongsikan, kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Secara langsung dari Masjid Bandar Seri Putera, kita bawakan tajuk Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, dianjurkan oleh Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan (NCAM), Kementerian Kesihatan Malaysia, yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Tuan-tuan puan-puan, banyak telah dikongsikan oleh panelis tentang kesihatan mental, bagaimana kita perlu mengurus mental yang baik supaya kita memberi kesan yang baik dalam kehidupan seharian kita. Baik, seterusnya, masa kita terlampau, bila ini stres tak bila masa terlampau cepat ni, rasa-rasanya? Saya tengok Ustaz Rizal pun saya stres. Panel tengok kita pun stres. Bukan panel, apa penonton. Baik, kita nak kepada doktor, ya. Okey. Inilah kita nak sampai ke peringkat apa nasihat yang Datuk boleh kongsikan kepada penonton ataupun kepada mereka yang berada dalam ruang lingkup sedang mengalami kemurungan. Apakah tips ataupun amalan yang boleh mereka amalkan supaya tiada lagi gangguan, tiada kemurungan, tiada lagi kesedihan, Datuk? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ada 3 yang saya nak kongsi. Dia banyak, saya baca tadi banyak rujukan. Saya tak sebut satu-satu, dia panjang cerita. Saya kumpulkan jadi 3. Pertama, sudah pasti apa yang Allah sebut, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Pertama, kita tak boleh nafikan. Membaca Quran, kita dengar zikir, menenangkan jiwa kita. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan boleh test pada diri sendiri. Dalam keadaan kita daripada Kuala Lumpur, daripada Bangi nak ke Kuala Lumpur nak Bangi, jam. Tuan-tuan jangan buka lagu-lagu yang stres. Buka lagu rock, insya-Allah makin darah naik. Cuba buka zikir. Cuba buka selawat-selawat. Dia akan tenang-tenang, sedar-sedar dah sampai. Ini kita lalui semua ni. Itu yang pertama. Dan nombor 2, gaya hidup. Gaya hidup yang sederhana, gaya hidup sihat. Tuan-tuan dan puan, kalau rasa stres, buat benda yang kita boleh bawa kita ini tenang. Macam saya, boleh menenangkan saya ni, hilangkan semua masalah, saya naik bukit. Bila saya naik bukit, saya naik gunung, Allah Rabbi, kadang-kadang sampai 3,000 kaki ke atas. Tapi tuan-tuan dan puan, memang letih, lidah sampai ke perut. Bila lipat-lipat masuk balik. Tapi tuan-tuan, Allah, kita dengar alam, dengar cek. Lepas tu tengok angin bersepoi-sepoi, tengok beruk, kan? Kadang-kadang babi hutan lalu.
Dia bagi salam ya, kita pun waalaikumsalam gitu lah. Tenang hati kita, bos. Itu buat benda yang menyebabkan kita sihat. Badan sihat, kita tak darah tinggi, tak kencing manis, insya-Allah sihat. Jangan tunggu dah darah tinggi baru nak naik. Itu masalah. Ya, menyusahkan bomba pula nanti. Jadi buat benda yang kita suka. Kalau ada setengah orang perempuan, you all akan tenang. Bila tenang, hari Sabtu Ahad, bawa suami pergi jalan kat mall. Tenang terus. Darah turun merudum-rudum. Itu bagus orang perempuan. Tenang. Nombor 3, buat benda yang kita suka. Macam saya, kadang-kadang saya balik daripada UKM, banyak kerja apa semua kan. Saya balik, anak-anak semua dah tak ada. Anak-anak semua dah kat universiti, dah duduk kat kolej. Saya dengan isteri saya. Dia pun stres tengok saya tengok stres dia. Alhamdulillah saya ada nama seekor kucing nama Mickey. Masuk orang kata, kenapa Mickey? Kenapa bubuh nama bukan Islam? Saya pun bubuh nama Muhammad Mickey. Saya happy, dia pun happy. Kalau saya balik, saya akan bercakap dengan dia, Mickey dah makan, jom makan dengan papa, makan. Akhirnya kita hilang stres. Tidur dengan tenang. Jadi buatlah 3 benda ini, insya-Allah you all takkan ada tekanan jiwa dan takkan ada stres dan takkan ada tekanan mental, insya-Allah. Tadi Muhammad Mickey Muhammad Mickey. Dia bagi salam tak kat Datuk? Kadang-kadang dia bagi salam. Dia sembahyang tahajud jangan main. Wah, hebat. Baik, Ustazah Hasni, kita teruskan. Kita melihat juga media-media sosial yang berada di negara kita ini sangat meluas. Ya, dalam isu kesihatan mental ini, bagaimana media sosial ini boleh berperanan untuk bersama-sama membantu kempen yang KKM angkat, ya, untuk hentikan stigma ini. Ini di hadapan ini semua ada TikTok semua ni, Izzah Arif, Izzah Hasni semua ni kan. Bagaimana pempengaruh-pempengaruh yang ada media sosial ini boleh bersama-sama mengajak yang baik, memberi persepsi yang baik, hentikan stigma. Ustazah. Media sosial kita adalah platform amanah kita. Ya. So, 2 benda. Sama ada dijadikan media sosial ni sebagai platform untuk sebar kebaikan, ataupun nak jadikan media sosial ni sebar cerita-cerita peribadi kita. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, dapat baik. Contoh, kadang-kadang orang terlalu gairah untuk cerita semua kisah hidup dia. Update status, story dekat Instagram, dekat TikTok, dekat apa lagi, kat WhatsApp. Semua cerita. Kita membuka ruang untuk netizen untuk berbincang tentang kisah hidup kita. Lain kali jangan update semua dekat status, dekat media sosial. Update pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kisah hidup kita itu, doa-doa kita diaminkan oleh malaikat, bukan dibincangkan oleh netizen. Jadi tugas kita sekarang ni, jadikan media sosial kita ni sebagai platform untuk bantu sahabat-sahabat kita kongsi konten-konten yang cerita pasal kesihatan mental ni. Sesungguhnya nama pun kesihatan. InsyaAllah yang sakit, setiap yang sakit pasti akan ada ubat, pasti akan ada rawatan, pasti akan ada syifa dia, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan jangan jadikan media sosial ni jadi sebab kita mental. Kadang orang tak mental, tapi sebab media sosial dia jadikan dia mental. Jadi insyaAllah kali ini kitalah yang mengawal, kitalah yang menjaga. InsyaAllah mungkin media sosial kita menjadi asbab untuk kita sebarkan dakwah dan juga untuk kita sebarkan kebaikan tentang kesihatan mental, insyaAllah. Kadang-kadang Ustaz Hasni, orang yang melihat media sosial kita tu, dia pun stres dengan cerita kita. Kan? Baik, Ustaz Izzah ya. Saya tadi tertarik yang pengalaman yang dilalui oleh saudari Nur Arifah tadi, bagaimana dia bangkit setelah dia kemurungan. Baik, isunya sekarang ini kadang-kadang dalam kalangan mereka yang telah terjebak dalam kemurungan ini, mereka rasa malu nak ke depan, malu nak berjumpa pakar-pakar faktori yang berautoriti, sebab mereka tidak mahu orang beranggapan tadi, persepsi tadi, ini dah mula sakit mental dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menggalakkan mereka supaya jangan malu, bergeraklah, bangkitlah untuk tujuan mengeluarkan mereka daripada jalan yang tidak baik kepada yang lebih baik, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kempen untuk tuan-tuan perempuan, para penonton yang sedang menonton sekarang ni, yang mungkin ada masalah gangguan kesihatan mental, struggle dengan banyak perkara. Ada satu berita baik untuk tuan-tuan. Kita ada talian HEAL yang mana tuan-tuan boleh call dan boleh luahkan cerita, berkongsi masalah. Sebab inilah talian sokongan emosi, telecounselling yang telah diperkenalkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh KKM. Talian dia 15555. Berapa? 15555.
Tapi untuk nak call ni, dia ada penghalang dia. Penghalang dia apa? Penghalangnya pada minda dan kita punya mindset ni. Pertama, sebab kita merasakan bahawa kalau sedih, kalau kita ni sakit, masalah kesihatan mental, itu satu dosa. Tuan-tuan, Allah rakamkan tentang satu keadaan, iaitu Nabi Yaqub AS dalam surah Yusuf menangis sehingga buta matanya. Soalan saya adalah, adakah tangisan Nabi Yaqub itu untuk Allah tunjukkan lemahnya satu orang Nabi itu? Bukan. Sebab tangisan itu bukan tanda satu orang itu lemah, tapi itu tanda itulah manusia yang penuh dengan suka dan duka, dan itulah permulaan pada penyembuhan. Sebab Nabi Yaqub telah buat satu kaedah dalam psikologi dipanggil emotional validation. Dia validate emosi dia. Aku tengah sedih dan aku menangis. Dan itulah proses untuk kita sembuh. Mengakulah kita sakit, mengakulah kita kecewa, mengakulah kita tengah sakit, maka itulah permulaan untuk proses penyembuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tuan-tuan, setiap penyakit ada penyembuhnya. Dan jangan disebabkan kata-kata manusia kita berhenti untuk cari ubat dan penawar. Manusia takkan pernah faham hidup kita, sebab hanya kita yang lalui kehidupan kita. Walaupun dia isteri kita, suami kita, anak-anak kita, sahabat baik kita pun, dia tetap takkan dapat fahami kita. Siapa yang boleh faham kita? Hanya Allah. Siapa yang boleh sembuhkan kita? Hanya Allah. Maka kalau Allah yang menyembuhkan kita, kenapa masih jauh dengan dia? Wallahu a'lam. Jadi Ustaz Izzah setuju ke bahawa dalam kehidupan kita ni, kita tak perlu sibuk sangat tentang orang pasal kita. Selagi mana kita buat benda itu betul dalam lingkungan perintah Allah, teruskan. Abaikan apa orang nak cakap. Setuju, betul. Sebab kita hidup bukan untuk manusia, tapi untuk sukakan Allah. Baik. Kita hidup bukan untuk manusia, untuk Allah suka. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Ya, hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Kita bincang dari awal tadi sehinggalah saat ini perkara-perkara yang bagaimana sepatutnya kita bukan sahaja mementingkan tentang kesihatan fizikal, tetapi juga perlulah seiring dengan kesihatan mental. Fizikal, mental gerak seiring sejalan untuk melahirkan kehidupan yang berkualiti. Ya. Jadi sampai kepada penghujungnya, kita pasti ketiga orang panelis ada mutiara-mutiara kata, ada tips-tips yang ingin dikongsikan sebelum kita berpisah. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ada sesuatu input yang terbaik untuk dibawa oleh seluruh masyarakat dan diterjemahkan dalam kehidupan harian kita, kepentingan kesihatan mental. Silakan Datuk. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, seperti mana yang saya katakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang pakar kalau kita tidak tahu. Jadi oleh demikian kita kena tahu jenis-jenis stres. Stres ada dua. Pertama, stres yang positif. Stres yang boleh menyebabkan kita berjaya. Stres yang boleh membawa kita ini proaktif, ya, produktif dan sebagainya. Saya yakin Nazir kita, Profesor Datuk Dr. Riza Atik, stres nak buat program ini. Tengok muka pun pagi tadi masa hari raya nampak macam tak apa nak tenang. Makan habis 3 pinggan. Itu tanda stres yang positif. Malam ni habis ditutup, dia boleh tidur dengan tenang. Ini dipanggil stres yang positif yang membawa kebaikan sehingga nama Masjid Masjid Seri Putra ini dikenali ramai. Ya. Yang kedua, iaitu stres yang negatif. Stres yang berpanjangan, yang tidak ada kesudahan, menyebabkan kita kemurungan. Jadi nak buat benda-benda yang tidak baik, sehingga kan kita fikir yang negatif yang kita tidak ada faedah di atas muka bumi ini. Jadi jangan ada stres jenis ini. Kalau ada perasaan seperti ini, cepat hubungi 15555. Ingat, itu bukan pizza, tetapi ia adalah laluan mencari pakar untuk menyelesaikan masalah kita. Betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita jamuan pizza, jangan lupa risau. Silakan Ustaz Izzah. Ya. Ustaz Izzah silakan. Bayangkan kalau kita datang masjid ni, lepas tu kita jumpa ada seorang makcik ni yang dia gaut, kan, jalan perlahan. Pernah tak kita cakap kat makcik tu, makcik ni gaut ni sebab makcik kena bawa-bawa banyaklah berzikir, makcik. Bawa-bawa banyaklah sembahyang taubat ni. Kenapa kita tak sebut macam tu kat makcik tu? Sebab kita tahu gaut tu adalah penyakit.
Same goes dengan sakit kesihatan mental ni, dia adalah satu penyakit. So tak adil lah untuk kita bagi tahu pada orang yang ada masalah depression, anxiety ni, banyak-banyaklah semayang, banyak-banyaklah berzikir. Sebab based on pengalaman klien saya, peserta saya, mereka yang ada depression ini, anxiety ni, lebih lama zikir mereka, lebih dalam doa mereka, lebih dahsyat sujud dan juga bangun malam tahajud mereka berbanding saya ni yang kurang. Tuan-tuan, sebab itulah kenapa terakhir sekali saya nak kongsi pada tuan-tuan, belajarlah daripada seorang wanita tua yang jumpa dengan Nabi Muhammad SAW mengadu tentang sakitnya epilepsi, dan Nabi bagi dua pilihan. Boleh, aku boleh doakan kau sembuh, tapi aku ada dua pilihan untuk kau pilih. Yang pertama, aku doakan kau dan kau sembuh. Dan yang kedua, engkau bersabar dengan sakit tersebut dan aku doakan untuk masuk syurga. Akhirnya, agak-agak wanita tua ni pilih nombor 1 ke nombor 2? Dia pilih nombor 2. Bersabar dengan penyakitnya dan Allah kurniakan syurga. Rupa-rupanya, pada siapa yang sedang diuji dengan kesakitan, diuji dengan masalah gangguan kesihatan mental, itu bukan satu hukuman ataupun kehinaan daripada Allah, tapi mungkin itu adalah pintu untuk kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sometimes it's okay to be not okay. Dan jangan lupa untuk order pizza. Assalamualaikum. Pizza tak lepas juga. Baik, silakan Ustazah. Okay, beberapa pesanan untuk kita semua, termasuk saya juga. Pertama, bila ada masalah, jangan nasyik fikir masalah. Salah kita selalu fikir masalah. Masalah bukan untuk difikir, tapi bila masalah, kita kena banyak zikir. Yang kedua, ujian. Ujian bukan untuk kita hitung, tapi nikmat untuk kita hitung. Salah kita suka hitung ujian. Lepas aku kena ni, aku kena ni. Lepas aku kena ni, aku kena ni. Lepas aku kena ni, kena timpa ni. Lepas jatuh di tempa tangga. Lepas tempa tangga, jatuh pokok kelapa pula. Salah kita suka hitung ujian. Lepas ditukar, orang mukmin dia tak hitung ujian, tapi dia hitung nikmat. Yang ketiga, insya-Allah, mudah-mudahan kita belajar untuk sesuatu, iaitu sakit daripada Allah, sihat daripada Allah. Maka kita belajar untuk berdamai dengan takdir-takdir Allah. InsyaAllah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita belajar sesuatu daripada doa ini. Tuhan, hidup aku, mati aku untuk Engkau. Jadi apa yang Allah bagi kita sakit, kita cari usaha untuk rawat. Di situlah sabar kita akan dapat pahala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, dengan rumusan ketiga-tiga orang panelis tadi, maka berakhirlah forum Perayaan Islam pada malam ini. Ayuh kita sekali lagi kita tegaskan, hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Kita perlu bergandingan bersama-sama untuk memastikan seluruh masyarakat sentiasa dalam keadaan yang aman, damai, tanpa ada kemurungan, tanpa ada yang kita kata jiwa kacau. Jika minda tenang sejahtera, hidup terasa penuh bahagia. Minda sehat, jiwa terurus, langkah hidup jadi lebih lurus. Jika tertekan, jangan dipendam, luahkan rasa agar tidak tenggelam. Stigma dibuang, berilah sokongan, barulah masyarakat saling bergandengan. Jika mental terabai terus, segala impian boleh terhapus. Jagalah akal, jiwa dan rasa agar hidup sentiasa bermakna. Muhasabah diri, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih kepada penganjur Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan (NCEM), Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung pada malam ini. Sekali lagi, ayo hentikan stigma kesihatan mental milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.